Kila. Kau sihat tak? Oh, Alhamdulillah aku sihat. Kau asal? Kau nak apa ni? Aku nak tanya pasal yang apa kau kan ada hutang kau itu kan. Kau dah ada belum duit nak bayar kat aku? Oh, pasal hutang kau duit. Tak ada lagi. Aku tak ada duit lah. Nantilah. Kecoh lah kau ni. Nanti aku bayar lah ada duit. Tak apa. Nanti kalau kau ada duit kau beritahu aku lah. Aku Nanti faham aku je. roja lah. Aku okey, aku faham je. Apa-apa aku beritahu kau. Ya, apa-apa aku roja. Okay. Sorry Gila Okay. Aku yang dulu bukanlah. Wait, Kila. Tolong Kila, bayarlah hutang aku, Kila, tolonglah. Kau lagi. Ni mana pergi duit kau yang lain-lain? Tak adalah. Kau kan dah pinjam aku hari tu. Aku bukan apa. Aku duit sekarang tak berapa nak cukup. Dengan kereta aku rosak semua. Aku nak repair lagi. Oh, kereta kau rosak. Kau pakai je lah Automake. Orang kan sekarang ada AutoCare voucher. Lagi-lagi kalau new user boleh dapat RM30 off. Minimum spend RM200 je. Oh, iya ke? Lagi-lagi kalau kau dah ada Automake kan, minimum spend kau RM400 boleh dapat RM30 off. Kalau kau spend RM700.5 dapat RM60 off. So Automake ni sebenarnya boleh bantu kau manage cash flow kau. Lagi-lagi dalam keadaan terdesak kau macam ni. And kalau kau tak tahu, kau boleh bahagi kau punya payment ni dalam 3 kali bayaran tau. 0%. Oh, 0%. Tapi bengkel mana je aset Automake ni? Banyak dah bengkel aset Automake ni. Contoh kan, Castrol, Lim Tayar, Bateriku, Pro2 and banyak lagi lah. Kau pakai Automake lah. Okey. Tapi tu lagi lah. Aku still nak hutang aku lah. Kau kan dah janji nak bayar bulan lepas kan. So sepatutnya kau dah kena bayar hari ni lah. Aduh, kau cubalah faham aku sikit. Aku ni baru je dapat kerja weh. Tak apa lagi lah. Kau bayar lambat lagi pun tak apa. Tak apalah, aku faham kau lah. Tak apa. Serius lah? Thank you doh faham aku. So, bila nanti boleh bayar kat kau balik? Bila dekat akhirat nanti.